Pernah tak terfikir macam mana satu permainan yang simple boleh selamatkan warisan budaya kita yang mungkin makin dilupakan? Jom, hari ini kita nak tengok Play School Warisan, satu model pendidikan yang sangat unik di mana main tu bukan setakat untuk seronok-seronok, ia sebenarnya kunci untuk lindungi bahasa dan tradisi orang asal kita untuk generasi akan datang. Dan soalan ni bukan main-main tau. Bagi banyak komuniti orang asal, ini satu perjuangan yang betul-betul nyata. Dalam perkongsian kali ni, kita akan tengok macam mana jawapan kepada soalan ni mungkin ada pada cara kanak-kanak belajar secara semula jadi, iaitu melalui permainan. Okey, ni plan kita untuk hari ni. Mula-mula kita akan faham dulu apa itu kekuasaan bermain. Lepas tu kita selam sikit sains di sebaliknya. Kemudian kita akan tengok sendiri macam mana budaya tu dihidupkan dalam kelas dan akhir sekali macam mana semua ni jadi asas yang kuat untuk masa depan budak-budak ni. Jom mula. Bahagian pertama, kuasa bermain. Selalunya kita fikir main-main ni benda biasa je kan, macam aktiviti sampingan. Tapi dekat Play School Warisan ni, ia adalah nadi kurikulum tu sendiri. Boleh kata, ia alat paling power untuk belajar. Jadi apa sebenarnya pembelajaran berasaskan mainan ni? Okey, lupakan terus pasal hafal-hafal atau dengar cikgu cakap je. Ini semua tentang kanak-kanak tu sendiri yang jadi arkitek pengetahuan mereka. Diorang belajar melalui benda yang seronok, yang ada makna, benda yang memang dah semula jadi dalam diri diorang. Yang bestnya kat sini ialah keseimbangan dia. Walaupun ia berpusatkan kanak-kanak, bagi diorang kebebasan untuk explore, tapi pada masa yang sama, setiap aktiviti itu dirancang dengan teliti tau. Ini bukan main kosong je. Ini pembelajaran yang ada tujuan. Cuma disorokkan dalam keseronokan. Okey, kenapa cara ni berkesan sangat? Benda ni bukan main agak-agak je tau. Ia sebenarnya disokong oleh kajian yang mendalam dalam psikologi kanak-kanak. Jom kita bedah sikit sains di sebalik semua ni. Mula-mula, kita ada John Piaget dengan teori konstruktivism dia. Senang cerita, teori ni kata kanak-kanak belajar dengan buat sesuatu. Diorang ni macam saintis kecil yang sentiasa buat eksperimen untuk faham dunia sekeliling. Dan bila semua pengalaman ni berlaku dalam bahasa ibunda diorang, faham tak? Pembelajaran tu jadi lagi mendalam, lagi lekat. Lepas tu, kita ada Lev Vygotsky pula yang tekankan pasal aspek sosial. Dia percaya kita belajar paling cepat bila kita berinteraksi dengan orang lain. Cuba bayangkan main masak-masak atau main pondok-pondok kan? Kat situlah bahasa jadi alat utama untuk berbincang, selesaikan masalah dan belajar sesama sendiri. Jadi, tak kisahlah kita tengok pembelajaran tu sebagai satu penemuan individu macam Piaget cakap atau sebagai satu pengalaman sosial macam Vygotsky kata, dua-dua teori ni setuju pada satu benda yang paling penting. Bahasa ibunda adalah alat asas yang membolehkan semua ni terjadi. Okey, cukup pasal teori. Jom kita tengok macam mana benda ni jadi realiti dalam bilik darjah. Inilah masanya budaya tu betul-betul masuk dalam kelas dan ubah pembelajaran jadi satu pengalaman yang hidup. Cuba bayangkan ni, daripada baca buku pasal-pasal kampung, budak-budak ni buat pasal kampung diorang sendiri. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli, siap belajar tawar-menawar lagi. Melalui main peranan macam ni lah, bahasa dan tradisi tu bukan lagi benda atas kertas, tapi satu pengalaman yang diorang betul-betul rasa. Seni dengan permainan tradisional ni pula, ia macam jambatan terus ke akar umbi diorang. Bila seorang budak tu nyanyi lagu yang sama nenek moyang dia nyanyikan dulu atau main congkak, itu bukan sekadar aktiviti. Itu adalah satu cara untuk kuatkan identiti dia. Cara untuk dia kata, inilah aku dan inilah warisan aku. Dan inilah bahagian yang paling power sekali, penglibatan komuniti. Tok Wan, nenek, pakcik-makcik, diorang dijemput bukan sebagai tetamu, tapi sebagai guru. Diorang ni macam perpustakaan bergerak yang kongsi cerita, lagu dan permainan yang kita takkan jumpa dalam mana-mana buku teks. Inilah yang buat pembelajaran tu betul-betul asli. Okey, so apa hasilnya bila semua ni digabungkan? Pendekatan ni bukan setakat untuk tajamkan minda. Ia untuk membina seorang insan yang seimbang. Apa yang kita panggil pembangunan holistik. Jom kita tengok macam mana ia bentuk kanak-kanak secara menyeluruh. Tengok macam mana satu permainan tu boleh sentuh semua domen ni serentak. Contohnya, bila main galah panjang. Bukan setakat lari-lari untuk fizikal, tapi kena fikir strategi, kognitif, kena bekerjasama dengan kawan, sosial dan kena belajar kawal perasaan bila menang atau kalah, emosi. Semua dalam satu. Dan untuk semua keajaiban ni berlaku, peranan cikgu kena berubah habis. Buang terus imej guru yang berdiri kat depan kelas tu. Dalam model ni, diorang jadi macam pembimbing yang sentiasa ada di sisi kanak-kanak.
Jadi apa kerja cikgu sekarang? Fikirkan diorang macam 3 benda ni. Pertama, arkitek yang reka persekitaran belajar yang best. Kedua, detektif yang sentiasa perhati apa minat budak-budak ni. Dan ketiga, kawan borak yang tolong kayakan bahasa diorang secara natural. Diorang tak kawal, tapi diorang pupuk. Dan akhir sekali, ini yang paling penting. Macam mana semua ni sediakan budak-budak ni untuk masa depan? Jom kita lihat macam mana asas yang dibina kat Play School ni boleh bawa kepada kejayaan seumur hidup. Inilah poin paling penting sekali. Sebelum seorang budak tu boleh belajar baca-baca dan tulis dalam bahasa kedua atau ketiga, dia kena ada asas yang betul-betul kukuh dalam bahasa pertama dia. Bahasa ibunda inilah batu loncatan untuk semua pembelajaran yang akan datang. Nampak tak laluan ni? Ia sangat jelas dan logik. Kuasai bahasa ibunda, itu tapak dia. Dari situ, bina asas literasi, itu tiang dia. Bila dah siap, budak tu akan lebih bersedia untuk ke sekolah. Itu rangkanya. Dan akhirnya, kejayaan akademik jangka panjang, itulah bumbungnya. Setiap langkah ni bersambung. Dan ayat ni memang disimpulkan semua benda dengan padu. Kadang-kadang kita risau kalau fokus kat bahasa ibunda nanti lambat pula belajar bahasa lain kan? Tapi kajian tunjukkan sebaliknya. Ia sebenarnya pelaburan paling bijak untuk pastikan diorang berjaya dalam akademik untuk jangka masa yang panjang. Jadi, kita patah balik kepada soalan besar ni. Mungkin kunci untuk masa depan pendidikan kita ni bukanlah pada teknologi canggih semata-mata, tapi pada kebijaksanaan orang-orang lama. Mungkin dengan kembali kepada asas, permainan, budaya dan komuniti, kita boleh bina masa depan yang lebih cerah untuk semua. Apa pendapat awak?